bantut, bukan sekadar anak rendah. Jadi pernah tak perempuan ataupun penonton-penonton kita kan nampak dan lihat anak yang mungkin rendah dan kecil, tapi terdetik dalam hati kita mungkin sebenarnya ini disebabkan oleh masalah genetik, ataupun mungkin macam tak apalah kecil sekarang, nanti bila besar okey lah kan. Tapi tanpa kita tahu bahawa sebenarnya mungkin anak kita mengalami masalah bantut. Okey, jadi pada hari ini kita nak kupaskan isu mengenai masalah bantut. Kita nak tahu apa itu bantut, apa punca, apakah kesan dan bagaimana ibu bapa boleh lakukan untuk mengatasi masalah bantut. So sekali lagi saya perkenalkan diri saya Nutritionist Farah daripada bahagian pemakanan KKM, dan bersama-sama dengan saya hari ini adalah Puan Fazlila Nadia selaku kita punya panel daripada nutritionist daripada sektor kanak-kanak dan remaja untuk sama-sama mengupas isu mengenai masalah bantut ni lah. Okay, jadi untuk perempuan dan tuan-tuan, memandangkan ini sekali lagi adalah link yang baru selepas ada kesilapan teknikal tadi, kita mohon perempuan dan tuan-tuan untuk kongsikan kita punya siaran langsung ini kepada pasangan anda, kepada ahli keluarga, kepada ibu bapa, pengasuh ataupun mungkin atuk dan nenek yang menjaga anak kita, supaya kita dapat berkongsi, mana tahu ilmu kita pada pagi ni dapat bantu mencegah masalah bantut kan. Okey, Puan Fazlila kan, kalau kita tengok sekarang ni macam Malaysia mengalami masalah bantut yang kritikal lah, di mana 1 daripada 5 kanak-kanak di Malaysia ada masalah bantut. Cuma kalau kita tengok sekarang ni macam saya kata, bila kita tengok anak yang kecil ataupun anak yang rendah, mungkin kita rasa macam anak kita comel kan, tapi sebenarnya mungkin ada masalah bantut lah yang kita tak nampak. Jadi macam mana kita nak tahu seseorang kanak-kanak tu ada masalah bantut, dan macam mana kita nak definisikan bantut tu macam mana? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okay, terima kasih Puan Farah. Jadi untuk menjawab soalan tadi sebenarnya isu bantut ni ataupun kita panggil stunting kan, kita tak boleh tengok dengan mata kasar. Kita tak nampak kan, bukanlah tak nampak, maksudnya mata kasar ni bukanlah boleh tentukan oh anak saya bantut, oh anak saya tinggi. Tak jadi kalau ikut bantut ni kita boleh lihat melalui graf pertumbuhan. Okey, jadi graf pertumbuhan ni, kalau mama ni ibu bapa penjaga kan yang bawa anak-anak datang periksa kesihatan dekat klinik kesihatan, yang pastinya mereka akan dapatlah buku rekod kesihatan macam ni. Kan? Dia ada warna biru untuk lelaki dan warna pink untuk perempuan. Jadi sebenarnya dalam buku ni yang dah dikeluarkan oleh kita kata Kementerian Kesihatan Malaysia, dia dah komprehensif, maksudnya lengkap kan, dari kita kata maklumat untuk membesarkan anak tu. Dan dalam ni juga sebenarnya dia ada carta pertumbuhan. Okey. So kena rajin selit, semak kita punya carta pertumbuhan kan. Betul. Dia dekat belakang sekali. Dekat bahagian belakang. Dia ada carta pertumbuhan. Kalau tengok ni dia kalau perempuan warna pink lah, kalau lelaki warna biru. Dan carta pertumbuhan ni saya bawa yang besar sikit. Lagi nampak jelas kan. So carta pertumbuhan ni dia ada 3 set lah. Satu untuk berat untuk umur, berat untuk umur, panjang atau tinggi untuk umur, dan juga BMI untuk umur. Jadi bantut ni kita boleh tengok melalui graf panjang atau tinggi untuk umur. Okey. Alright. So maksudnya graf ni dia ada 3 indikator lah yang perempuan dan tuan-tuan boleh tengok. Betul. Iaitu berat untuk umur, tinggi dan juga BMI lah. Jangan salah, kalau kita nak tengok ketinggian kena tengok pada graf carta pertumbuhan tinggi untuk umur lah. Betul. Kan? Jadi kalau untuk kanak bayi 0 hingga 1 tahun, bawah 2 tahun kita akan pakai panjang untuk umur. Okey. Kalau 2 tahun dan ke atas kita akan pakai tinggi untuk umur. Okey. Dan kalau kita sebut bantut tu sebenarnya bila anak-anak ni dia punya ketinggian atau panjang dia ni tidak progres ataupun kita kata tidak naik mengikut lengkuk yang normal lah. Dia tak naik dengan optimum. Okey. Jadi kalau kita nak tahu sama ada lengkuk yang normal ataupun lengkuk yang optimum dari segi dia punya trend kenaikan lah. Betul. Kan mengikut umur. Dan dari segi warna graf tu boleh ke Puan Fazlila terangkan sikit? Okey, jadi kalau boleh nampak graf ni, sebenarnya yang kawasan putih ni adalah kita kata kawasan normal lah. Dia ada range ataupun julat mengikut umur, berapa yang kita kata ketinggian atau panjang normal untuk kanak bayi atau kanak-kanak lelaki dan perempuan lah. Okey, jadi kalau kuning ni adalah dikategorikan sebagai
bantut. Okey. Kalau merah ataupun oranye ni dikirakan bantut teruk lah. Okey, alright. So kita ada 2 kategori, sama ada Betul. bantut ataupun bantut teruk. Betul. Kuning bantut, merah adalah bantut teruk lah. Ya, Okey. dan perlu diingatkanlah ibu bapa ni memang kena sentiasa bawa anak ataupun kita kata pantau sendiri kenaikan berat, panjang dan status BMI anak-anak masing-masing lah. Sebab bantut ni disebabkan oleh masalah kekurangan zat makanan yang kronik. Okey. Dia akan mula dengan masalah peningkatan berat badan yang agak perlahan. Dan bila berat badan tu kita tak cuba kejar balik, dia akan lama-lama dia akan impact dia punya panjang ataupun tinggi. Okey, itu yang kita kata sebab tu carta pertumbuhan ni kita kena tengok secara berkala lah supaya kita nak tahu trend kenaikan tinggi dan panjang anak kita. Sebab kadang-kadang kita kalau biasalah apa yang berlaku lah situasi sekarang, biasanya mungkin ibu bapa hanya sempat bawa anak sampai ke imunisasi yang terakhir, iaitu pada setahun 6 bulan kan. Jadi selepas tu mungkin ibu bapa dah tak bawa anak ke klinik. Jadi kita tak dapat nak pantau macam mana progres ketinggian anak kita. Sebab kalau gap tu tempoh masa terlalu jauh tanpa kita buat semakan, kita tengok status pertumbuhan, tanpa kita sedar mungkin sebenarnya trend tu dah makin Dia dah tak naik. Kan dah tak naik. Trend tu daripada graf putih dah nak masuk ke graf kuning, ke betul. arah bantut lah. Cuma kena ingatlah bila kita sebut panjang atau tinggi ni, dia tak akan memendek. Betul. Dia sama ada dia akan naik ataupun dia statik macam tu. Okey. Bila dia statik, lama-lama dia akan duduk dalam kawasan kuning. Itulah bila dia jadinya bantut tu. Yang bermakna pertumbuhan anak kita tu dia tidak seiring dengan umur lah. Kan sebab tu dia nampak macam statik dan tak meningkat. So tak kira lah puan-puan dan tuan-tuan, sama ada puan-puan dan tuan-tuan, penonton-penonton kita bawa anak semak kan, cek status tumbesaran di klinik kerajaan ataupun klinik swasta. Pastikan kita cakna, kita tahu mengenai carta pertumbuhan ni lah. So kadang-kadang mungkin anak pertama je kita semangat untuk tengok kan, anak kedua, ketiga mungkin kita rasa macam dah okey kan. Jadi tak begitu. Sebab setiap anak tu tumbesarannya berbeza. Betul. Dan kita kena sentiasa monitor untuk pastikan tumbesaran seiring dengan umur lah. Okey, tadi kita dah tahu apa itu bantut, iaitu satu masalah kekurangan zat makanan yang kronik. Okey, jadi sekarang kita nak tahu. Okey. Okey so mungkin Puan Fazila pun boleh pegang mic juga. Mungkin tak dengar kuat kan. Okey, jadi kalau kita tengok sekarang ni, kita dah tahu apa itu bantut. So sekarang kita nak tahu adakah bantut ini disebabkan oleh masalah genetik. Sebab kebanyakan kan mungkin ada ibu bapa yang beranggapan kan, kalau anak kalau kita ni rendah kan, saya ni tak tinggi contoh kan, saya tak tinggi, atuk nenek pun tak tinggi. So mungkin sebab tu anak kita pun tak tinggi juga. Anak kita rendah disebabkan oleh genetik lah. Itu yang ramai yang beranggapan macam tu. Jadi untuk kalau Puan Fazila, boleh ke Puan Fazila terangkan kepada kita apakah punca sebenarnya masalah bantut ini dan sejauh mana genetik mempengaruhi ketinggian kanak-kanak? Okey, jadi kalau ikut kan, biasa sebelum ni masa kat klinik, kita akan biasa dengar kan ibu bapa dia akan cakap, oh anak saya memang kecil sebab saya pun kecil. Tengoklah ataupun tengoklah suami saya rendah kan. Okey, kalau kita nak menjawab isu genetik ni, sebenarnya genetik atau keturunan ni dia kita kata dia menyumbang 70 hingga 80% kepada potential height. Potential, maksudnya ada potensi lagi untuk anak tu untuk jadi lebih tinggi daripada ibu bapa. Sebab apa saya cakap macam ni? Sebab kalau kita tengok ada kajian yang dijalankan dalam kalangan keluarga imigran India, daripada India, dia immigrate pergi British, pergi UK. Dia dapati anak-anak ni dia membesar, dia meninggi dan dia meninggi sama macam rakan-rakan di UK sana. Berbanding ibu bapa mereka yang agak rendah. Jadi sebenarnya bukanlah genetik semata-mata, persekitaran yang baik dan juga faktor pemakanan pun boleh menyumbang kepada ketinggian. Okey, alright. So mungkin kita kena cakap kuat sikit sebab penonton kita ramai yang tak berapa dengar dengan jelas kan. Saya dah cuba untuk kuat dan mic pun dah rapat ke mulut saya. Nanti tak makan je mic ni kan. Alright. Okey, jadi macam kita berbalik kepada soal tadi kan, bermaksud macam genetic is true, dia contribute to 70 to 80%. Tetapi kalau dengan persekitaran pemakanan yang baik, dia boleh
genetik tidaklah mempengaruhi sebanyak daripada sepenuhnya lah kan. Okay. Dan contoh lain macam dekat Jepun kalau kita tengok dia disebabkan ada school meal program, dia berjaya untuk mengatasi masalah bantut dekat Jepun itu sendiri. Jadi sebenarnya faktor pemakanan pun boleh menyumbang kepada ketinggian anak tersebut. Jadi kalau macam saya cakap tadi, antara faktor lain bila kita cakap faktor pemakanan, kena pastikanlah apa yang kita bagi ke anak-anak tu dari segi kualiti, makanan berkualiti. Dari segi kuantiti, maksudnya makanan tu kena cukup mengikut umur anak masing-masing. Dan juga tabiat picky eating lah, tabiat memilih makan. Maksudnya ada makanan ni boleh makan, ada makanan tak boleh makan. Ini pun antara kita kata faktor pemakanan yang boleh menyumbang kepada masalah bantut. Selain daripada tu, macam jadual. Jadual makan. Kena pastikanlah kita kata jadual makan anak tu teratur. Sebab kalau tanpa jadual makan teratur, dia akan mengganggu pengambilan makanan anak. Sebab dia akan makan tak cukup lah, kan, kalori tak cukup. Selain daripada tu, pengambilan susu formula. Sebab biasanya pengambilan susu formula ni biasalah kalau ibu bapa kan, kita baby lahir, dia punya first food atau kita kata makanan pertama dia adalah susu. So bila dia meningkat usia, sepatutnya susu tu dah semakin kita kata kurang lah. Dia lebih kita kata peralihan kepada makanan. Tetapi bila meningkat usia ni, susu tu amount semakin banyak, dia punya kekerapan semakin banyak. Jadi tu pun boleh mempengaruhi. Bukan kita cakap anak tak boleh minum susu, tak. Tapi dia ada amountnya sepatutnya lah. Selain daripada faktor pemakanan dan jadual makan, persekitaran juga. Persekitaran maksudnya dari segi kebersihan persekitaran, rumah tu bersih ke tak, ada kalau ada haiwan peliharaan kan, haiwan peliharaan tu bersih ke tak kan. Lepas tu dari segi kebersihan anak tu sendiri, sebelum makan ada cuci tangan tak, kalau main-main kat luar balik ada basuh tangan, basuh kaki ke tak. Sebab benda-benda ni akan menyumbang kepada masalah kita kata boleh menyebabkan anak tu dapat jangkitan lah, dan boleh menyebabkan cirit-berit. Dan bila anak kita sakit pun, anak kita akan selera makan akan berkurang lah. Betul. Selera makan dah berkurang. So bila selera makan berkurang, pengambilan makanan pun dalam kuantiti yang sedikit, nutrien pun tak dapat. Jadi cycle to keep continue. Betul. Daripada sakit, lepas tu pembesaran terbantut, dia pembesaran terbantut sakit balik lagi kan. Jadi dia cycle to keep continue. Betul. Dan kita kena kenal pastilah apa punca yang sebenar lah. Betul. Okay. Right, jadi macam kalau kita tengok daripada apa yang Puan Fazlina terangkan tadi, genetik bukanlah menyumbang sepenuhnya kepada masalah bantut. Ada banyak lagi faktor lain yang perlu kita lihat daripada segi aspek makan, kekerapan makan kan. Sebab perut anak ni kecil, betul tak? Betul. Kan? Jadi anak kita perlu kerap makan untuk pastikan dapat keperluan tenaga dan nutrien yang mencukupi. Tapi cuma kan Puan Fazlila, sebab ada ibu yang beranggapan kerap ni dia nak kerap sangat pula. Kan? Okay. Jadi kerap kan, banyak sangat kerap pula kan. Mungkin kerap tu daripada segi pengambilan macam keripik, keropok, ataupun mungkin biskut ikan kan. Kadang-kadang biasa kadang-kadang suka makan biskut ikan kan. Dan ada ibu bapa yang beranggapan bahawa tak apalah, anak at least dia makan kan. Boleh tak Puan Fazlila komen sikit macam adakah cara itu macam bersesuaian untuk pertumbuhan anak kita? Alright, jadi apa yang kita boleh sarankan secara umum sebab kalau nak spesifik dia kena personalize kan. Betul kan, dia kena personalize lah. Sebab macam Puan Farah ada mention tadi, ada sebut tadi, anak-anak ni dia punya tahap pembesaran dia berbeza. Dia punya tabiat pengambilan makanan pun berbeza. Tapi secara umumnya kita kata rule of thumbs, kena pastikan anak-anak ni dia dapatkan 3 kali waktu makan utama. Dia macam orang dewasa. Sama juga 3 kali waktu makan utama. Sebab kita ni kalau boleh kena pastikan dia ada jadual yang teratur. Dia ada rutin kan. Kalau boleh 3 kali waktu makan utama, sarapan, makan tengah hari, makan malam. Itu kena ada. Macam dulu waktu kat klinik kan, kalau kita jumpa patient, biasanya macam kami akan dapat patient yang anak-anak yang kurang zat makanan kan. Dan biasanya kita akan ada buat lawatan ke rumah kan. Jadi bila kita buat lawatan ke rumah tu, kita dapati kadang-kadang anak-anak ni pukul 10 pun tak bangun lagi. Dan dia dah miss satu waktu makan. Itu dalam kau breakfast dah. Ya, betul. Dah
kurang satu pot bahagian untuk dia apa kita kata kalori dia untuk hari tu kan. Dia tinggal 2 waktu makan. Itu kalau dia makan 2 waktu makan berat. Okey. Jadi selain 3 waktu makan utama tu, dia kena pastikan juga dia ada 3 ke 2 kali waktu snack lah. Snack yang bersesuaian Ya, lah. snack yang bersesuaian. Snack bukan snack keripik, bukan snack keropok, bukan coklat, bukan kan? coklat, bukan aiskrim juga. Dia snack ni dia kalau boleh dia adalah kombinasi dia karbohidrat, protein dan juga fiber ataupun serat lah. Contoh contoh macam roti sandwich telur. Okey, roti sandwich telur. Contoh kan. Ataupun boleh beri yogurt dengan buah. Lepas tu mungkin boleh makan dengan biskut. Macam tu. Okey, so itulah yang kita panggil snack yang padat dengan nutrien. Sebab dia ada kaya dengan micronutrien, ada juga makronutrien lah. Macam contoh buah dan susu tu ada protein, ada kalsium, ada vitamins. Betul. Kan, yang boleh menyokong tumbesaran anak kita lah. Betul. Dan juga sebab macam untuk meninggi ni, dia ada, bukanlah kita kata ada magic food. Taklah, cuma ada setengah nutrien yang memang essential ataupun penting untuk pertumbuhan kita kata otot dan juga pemanjangan tulang anak kan. Contoh yang famous kita tahu kalsium kan. Kalsium ni memang menyumbang untuk tulang. So kalsium tu kita boleh dapat daripada susu dan produk tenusuk. Macam tu. Ataupun macam contoh lain adalah macam zat besi contohnya. Zat besi tu dia penting juga untuk pertumbuhan muscle ataupun otot dia. Jadi zat besi ni kita boleh dapat daripada sumber haiwan. Kan? Jadi kalau boleh kena masukkan sumber haiwan, contoh macam telur tadi kan. Itu adalah sumber haiwan. Dan juga sumber sayur-sayuran pun ada juga kaya juga dengan zat besi kan. Especially sayur-sayuran yang berdaun hijau lah. Betul. Okey, right. Okey, jadi kita dah tahu sedikit sebanyak mengenai apa punca kepada masalah bantut. So sekarang kita move kepada soalan seterusnya kan, Puan Fazlila. So kita tahu macam bantut ni bukan sahaja memberikan kesan yang kritikal kepada fizikal, iaitu mengganggu tumbesaran lah, kita nampak anak kita rendah. Tetapi dia juga boleh memberikan kesan kepada perkembangan otak anak kita lah. Jadi untuk mencegah masalah bantut, amalan pemakanan yang baik sangat penting dalam beberapa fasa kehidupan lah kalau kita tengok kan. Okay, jadi ada setengah orang dia beranggapan bahawa kalau kita nak cegah bantut, pemakanan tu bermula selepas anak lahir. Maksudnya apa yang anak kita makan lah. Sedangkan sebenarnya antara salah satu fasa kritikal yang penting untuk mencegah masalah bantut adalah bermula daripada fasa kehamilan lagi. Okay, boleh ke Puan Fazlila terangkan kepada penonton kita, kepada bakal-bakal ibu, kepada wanita di luar sana, bagaimana amalan pemakanan semasa hamil boleh bantu untuk mencegah masalah bantut ni? Okey, bagus soalan tu tadi Okey, sebenarnya betul kehamilan pun memainkan peranan yang penting, tetapi sebenarnya kita kata ibu-ibu ni dia kena jaga pemakanan sebelum dia hamil lagi. Kalau kita perasan kan, sekarang ni dah jadi macam trend. Kalau contoh pasangan muda yang baru kahwin kan, macam wanita-wanita yang bakal berkahwin ni, dia akan cuba untuk melakukan diet yang ekstrim untuk turunkan berat badan dengan cepat supaya dia nampak cantik di hari persandingan dia. Supaya baju wedding tu kita muat kan. Jadi sebenarnya tabiat mengamalkan diet yang ekstrim ni sebenarnya agak bahayalah, sebab ini boleh menyebabkan dia mengalami kekurangan zat dalam badan dia. Kita tak nampak kan? Tak nampak. Mungkin biasalah, mungkin sekarang amalan yang biasa kita ambil lah. Ada setengah mungkin sebab kita nak turunkan berat badan dalam tempoh masa yang cepat, mungkin ada yang mengamalkan hanya makan 1 kali sehari sahaja kan. Itu antara contoh-contoh mungkin diet ekstrim yang boleh mengganggu kita punya pengambilan nutrition untuk kita prepare kan, prepare diri kita untuk hamil, semasa hamil kan. Sebab waktu hamil ni kita kata zat yang ada dalam badan ni bukan untuk kita saja, untuk baby juga. Jadi sebab tu kalau mana-mana pasangan muda yang bakal berkahwin, kita kata nak turunkan berat badan boleh, tapi kena pastikan mengikut cara yang betul supaya kita kata storage ataupun nutrien yang ada dalam badan kita ni boleh bantu untuk prepare untuk kehamilan. Dan kalau ikut kalau biasa kita dengar lah, biasa yang orang sarankan adalah untuk ambil asid folik. Asid folik 3 bulan sebelum kita plan untuk pregnant. Jadi sebab apa asid folik ni penting? Sebab asid folik ni dia membantu dalam pembentukan tulang belakang baby. Jadi sebab tu pentingnya. Jadi kalau nak jaga makan memang kena start sebelum pregnant lagi, dan bila dah pregnant ni dia dah masuk kita kata fasa
bukanlah fasa, tingkap 1000 hari pertama. Kan Okey. kita asyik sebut 1000 hari pertama, 1000 hari pertama Mungkin kan. Puan Fazila boleh terangkan sikit kot 1000 hari pertama tu Apa daripada mana ke mana lah sebelum kita pergi lebih jauh lagi kan. Okey, jadi 1000 hari pertama ni sebenarnya dia bermula daripada kehamilan. Okey, sampailah anak tu berumur 2 tahun. Okey, dia kira 1000 hari tu maksudnya 270 hari tu sepanjang hamil. Okey, 270 hari masa hamil. Okey, lepas tu 365 hari tu adalah waktu baby tu lahirlah kosong hingga 1 tahun. Dan 365 hari lagi adalah bermula daripada 1 tahun hingga 2 tahun. Itu sebab apa penting, itu adalah critical period di mana pertumbuhan baby tu sangat pesat. Jadi kalau kita tak jaga waktu tu, memang dia akan bagi impact lah, bukan saja sekadar pada kita kata dia punya fizikal dia, dari segi perkembangan otak kan, dia perkembangan otak yang akan terganggu, dia punya zat makanan kurang. Bila zat makanan kurang, baby akan lahir kurang berat ataupun baby akan lahir kecil. So itu impact dia lah. Okey, jadi berbalik kepada soalan tadi, untuk wanita hamil di luar sana, apa yang puan-puan kena pastikan, yang kita kata nak pastikan baby tu lahir sihat, selamat, adalah pertama sekali kena pastikan, pantau sendiri kenaikan berat badan tu. Mengikut kita kata, kita kan ada saranan kenaikan berat tu kan. So bukannya bermakna masa kita nak diet turunkan berat badan sahaja kita nak pantau berat badan kita turun kan. Tapi kehamilan tu kena tengok juga adakah kenaikan berat badan kita tu mengikut saranan yang ditetapkan. Betul. Kan? Jadi kalau Puan Fazila, kat mana macam ibu-ibu ni boleh nak tahu berapa kenaikan berat badan yang sesuai? Kat mana diorang boleh rujuk? Alright, jadi kalau ibu-ibu yang biasa kita kata buka buku pink tu dekat klinik kesihatan, sebenarnya dekat dalam buku tu pun dah ada berapa kita kata panduan, berapa banyak berat nak kena naik mengikut minggu kehamilan, mengikut status berat badan. Okay, jadi berbeza lah, maksudnya kalau ibu tu kurang berat badan, kadar kenaikan dia adalah berbeza dengan ibu yang mungkin ada masalah lebih berat badan ataupun obesity lah. Betul. Alright, so itu yang pertama lah, kena pastikan kenaikan berat badan tu mengikut saranan yang kita sepatutnya. Yang kedua, kena macam mana nak pastikan kenaikan berat badan mengikut saranan, dia kena makan secara seimbang lah. Makan secara seimbang tu maksudnya kena ikut konsep pinggan sihat kita yang macam kat depan ni, suku-suku separuh kan, supaya dia dapat semua zat, semua nutrien, semua kita kata vitamin yang badan perlukan untuk bukan ibu sahaja, untuk bayi sekali. Maksudnya kena balance, sayur pun kena colourful, warna-warni macam warna pelangi kan. Betul, dan kepelbagaian lah, maksudnya jangan makan satu jenis makanan. Kita faham biasa hamil ni dia akan ada fasa di mana ibu ni ada certain makanan dia tak boleh terima. Tapi dengan kita kata adanya piramid makanan, kat situ dia ada kita kata contoh makanan lain yang boleh menggantikan makanan yang dia tak boleh ambil tu. Contoh biasa ibu komplain, dia kata dia tak boleh makan nasi. Okey, tak apa tak boleh makan nasi, tak apa, kita ada sumber karbohidrat yang lain macam jagung, ataupun pasta kan. Jadi kita boleh gantikan dengan makanan yang mungkin Puan rasa kita boleh terima lah. Tapi dengan syarat kena pastikan lengkap lah. Contoh dia dah makan jagung, dia kena ada protein lah. Masih tetap ada. Macam kalau kita makan western lah. Betul. Kan, jagung mungkin kita ada sikit grilled chicken. Betul. Kan, ataupun dan juga ada salad kan, supaya makanan kita lengkap dan seimbang. Betul lah. Okay. Selain daripada tu, kena pastikan juga kalau mana-mana ibu yang ambil suplemen kan, biasa kita tahu pregnant dia akan ambil suplemen untuk macam contoh iron kan, iron, zat besi, ataupun macam tadi acid folic kan, vitamin B9, ataupun additional supplement yang dia rasa perlu. Kalau dia ambil, dia kena pastikan dia dah consult dulu dengan pakar kesihatan. Kena dapatkan dulu nasihat daripada pegawai perubatan. Betul. lah. Jangan simply ambil sebab kita tak tahu sama ada sesuai ataupun tidak lah. Betul. Okay, so tu adalah antara kita kata cadangan lah ataupun tips kepada ibu-ibu hamil. Macam mana nak pastikan dia hamil secara sihat dan dia boleh melahirkan bayi yang sihat. Okay, right. So untuk penonton, kita just summary tadi. Untuk ibu yang hamil, kena pastikan ambil makanan yang sihat dan seimbang kan. Makan ikut suku-suku separuh, kadar kenaikan berat badan yang bersesuaian. Sebab fasa kehamilan tu merupakan salah satu fasa yang sangat kritikal bagi mencegah anak kita daripada masalah bantut lah. Cuma tak dinafikan
setiap fasa kehidupan tu sebenarnya sangat penting tadi. Betul. Macam sebelum pregnant pun kita kena ambil acid folic kan. Jadi dia semua fasa tu sangat penting, tapi fasa kehamilan ni adalah salah satu fasa yang sangat-sangat kritikal lah. Cuma kan Puan Fazlina, kita tadi ada terlepas satu soalan sebenarnya. Kita terus pergi kepada pemakanan semasa hamil lah. Cuma kita berbalik sekali. Cuma kita nak macam bagi puan-puan untuk buka minda, buka mata kita. Kenapa kita nak katakan isu bantut ni sebenarnya isu yang sangat kritikal, sebab dia bukan sahaja sekadar memberikan kesan anak kita nampak rendah, kesan pada fizikal. Boleh tak Puan Fazlina terangkan sikit saja apa kesan lain yang boleh disebabkan oleh bantut lah kepada anak kita. Alright, so kita patah balik. Okey. Jadi kalau ikut sebenarnya, selain daripada segi pertumbuhan fizikal tu, macam saya cakap tadi bantut ni disebabkan oleh faktor kekurangan zat makanan yang kronik. Bila kurang zat, dia akan impact juga kepada perkembangan otak anak. Dia akan kita kata ada risiko untuk mengganggu kepada perkembangan struktur otak. Kita tahu otak tu penting kan. Jadi bila perkembangan struktur otak tu terganggu, dia ada kajian mendapati yang anak-anak yang bantut ni dia punya tahap IQ tu menurun dengan sangat ketara. Itu yang ibu bapa tak nak kan. Semua ibu bapa nak anak dia pandai kan. Jadi itu adalah salah satu kita kata kesan kepada bantut. Salah satu kesan yang kita tak akan nampak dengan mata yang kasar lah. Bukan sahaja tinggi saja, ketinggian tu affected, tapi mempengaruhi juga daripada skor IQ kanak-kanak lah. Betul. Dan bila anak-anak ni, bila perkembangan otak dia kita kata terganggu, dia akan menyebabkan juga anak-anak jadi susah fokus. Dia tak boleh nak tumpu dalam kelas kan. Dan juga ada juga kajian mendapati bila dia akan mengganggu juga dia punya fungsi memori dia. Mungkin daya ingatan betul. agak kurang ataupun daya ingatan yang lemah lah. Betul. Dan selain daripada tu, dia juga akan bagi kesan dari segi emosi dia kan. Bila kanak-kanak ni dia punya kestabilan emosi dia mungkin akan terganggu lah disebabkan oleh perkembangan otak yang terganggu. Kan selain daripada tu, bila dia dah rendah, kadang-kadang dia kena bully kan. Tu pun secara tak langsung dia akan bagi kesan ke emosi anak-anak kan. Boleh mempengaruhi kesihatan mental anak kita jugalah. Sebab sekarang kita di zaman di mana mungkin ada setengah orang dia body shaming kan. Jadi bila anak kita kecil, mungkin anak kita boleh ada risiko untuk dibuli lah. Itu antara salah satu risiko yang boleh dihadapi oleh anak yang mengalami masalah bantut lah. Tambahan lain daripada segi kita kata anak-anak yang macam Farah dia cakap tadi, anak-anak yang bila dia dah kurang zat makanan. Bantut ni kita kategorikan sebagai kurang zat makanan. Salah satu kurang zat makanan lah. Jadi dia mudah sistem imunisasi dia mudah kita kata mudah rentan lah. Dia senang dapat jangkitan kan. Dia akan jadi cycle lah. Dia sakit, dia kurang makan. Bila dia kurang makan, dia akan jadi sakit balik. Jadi dia punya imunisasi dia akan terganggu. Dan selain daripada tu kita kata dalam jangka masa yang panjang juga, anak-anak yang bantut ni dia berisiko untuk menjadi orang dewasa yang obes atau berlebihan berat. So dia ada side tadi masa kecil rendah. Betul. Tapi bila dewasa ada lebih berat badan ataupun masalah obesiti lah. Betul. Sebab bila dah dewasa dia dah tak boleh meninggi, dia akan melebar je kan. Jadi bila kita tengoklah trend pemakanan kita sekarang kan, banyak makanan-makanan yang tinggi kalori, tinggi lemak, pengambilan gula secara berlebihan. Lepas tu kita pula tak nak bakar. Tak bakar kan. Tak bakar melalui aktiviti fizikal atau persenaman secara mencukupi kan. Itu yang menyebabkan badan kita makin lama makin melebar disebabkan oleh pertambahan berat lah. Betul. Jadi kalau kita tengok itulah sedikit sebanyak daripada kesan supaya puan-puan dan tuan-tuan dan penonton kita tahu bukan bantut tu bukan sekadar anak rendah lah. Dia bagi impact kepada masalah perkembangan otak daripada segi imun sistem dan juga daripada emosi dan kesihatan mental anak kita juga. So Puan Fazlina tadi kita dah sentuh sikit mengenai amalan pemakanan semasa hamil, apa yang boleh ibu bapa lakukan, apa wanita-wanita atau bapa ibu boleh lakukan untuk mencegah bantut. So sekarang kita nak tengok bagaimana pula cara ataupun amalan pemakanan semasa bayi dan kanak-kanak untuk mencegah masalah bantut ni. Alright, jadi tadi kita dah sentuh a part of 1000 hari yang pertama dan next adalah kita kata dalam 1000 hari yang seterusnya adalah dalam fasa bayi hingga dia berumur 2 tahun. Dia sebenarnya
fasa ni pertumbuhan macam saya cakap tadi dia pesat. Jadi apa yang kita kata amalan pemakanan yang baik yang pertama sekali kena pastikan once baby tu dah lahir, kena pastikan ibu tu mengamalkan penyusuan susu ibu secara eksklusif. Okey. So boleh tak Puan Fazila terangkan apakah itu penyusuan susu ibu secara eksklusif, memandangkan sekarang pun tengah minggu sambutan minggu penyusuan susu ibu lah kan. Betul. Jadi penyusuan secara eksklusif ni maksudnya bayi tu tidak diberikan sebarang makanan atau minuman lain kecuali susu ibu sahaja. Sampailah dia berumur 6 bulan. Sebab apa? Susu ibu ni dia unik. Dia memang di-tailored ataupun dihasilkan mengikut keperluan bayi tu. Kan kalau bayi tu tak sihat, bayi tu sakit. Jadi susu ibu tu akan mengandungi antibody yang akan melindungi baby tu sendiri. Ni yang kita kata ekstranya susu ibu berbanding susu formula. Okay. So ada antibody tambahan. Betul. Yang kalau pada susu formula tu memang tak akan dapat lah. Betul. So apa yang antibody yang ada pada ibu, semua antibody tu akan ada dalam susu ibu lah. Betul. Okay. So tu tadi cerita untuk 0 hingga 6 bulan. Kemudian bila bayi tu dah masuk umur 6 bulan, susu ibu ni dia punya zat dia ada, tapi dia dah tak cukup nak tampung pembesaran anak tu. Especially macam contoh keperluan zat besi, keperluan tenaga dia, keperluan vitamin A dan vitamin D. Jadi macam mana dia nak kita kata nak cover balik yang ni adalah melalui pemberian makanan pelengkap. Makanan pelengkap ni nama pun pelengkap, dia komplement, dia melengkapkan pengambilan susu baby tu tadi. Pastikan tenaga dan nutrien yang mencukupi lah. Betul. Dan makanan pelengkap ni memang kena mulakan exactly pada 180 hari ataupun 6 bulan. 6 bulan tepat. Jadi kalau ada penonton kita yang anak dah nak masuk ke umur 6 bulan tu, kita dah boleh mula tengok lah apa makanan yang bersesuaian lah dengan anak kita. Dan kena pastikan juga apa yang kita bagi ke anak nanti tu kalau dia dah 6 bulan dia dah start makan, dan seterusnya bila dia dah sampai umur setahun ke 2 tahun dia dah boleh makan makanan keluarga kan. Kena pastikan makanan yang dia makan tu dalam kita kata kuantiti dia tu cukup untuk umur. Maybe 6 bulan dia baru nak try makan, maybe setengah mangkuk kecil tu takkan habis. Tapi once dia dah naik usia 9 bulan, setahun, dia punya kuantiti makanan itu akan bertambah lah dari segi portion dia. Alright. Jadi kadar kuantiti yang diperlukan oleh anak juga berubah mengikut umur lah. Betul. Bolehlah bila anak umur 1 tahun, kuantiti sama macam umur 6 bulan. Jadi setiap kumpulan umur tu berbeza lah dari segi keperluan masing-masing. Betul. Dan satu lagi dari segi tekstur makan. Tekstur makanan tu kan. Pernah jumpa satu kes ni dekat klinik dulu. Dia masih bagi anak dia makan bubur di umur setahun. Sedangkan 1 tahun tu dia dah boleh makan keluarga. Sebab apa bubur kita tak galakkan? Sebab bubur ni dia tekstur dia halus. Satu. Bila bubur dia punya kalori dia lebih rendah berbanding nasi. Sebab dia lebih air kan. Betul. Jadi anak-anak ni nak besar dia perlukan kalori tu. Jadi sebab tu kalau boleh dah setahun perlu kita kata beri makanan keluarga lah, nasi yang kasar. Dan bubur ni makanan tekstur makanan yang halus ni bila kalau kita tak ubah mengikut peringkat umur, kita bimbang dia akan ganggu pertumbuhan oral atau mulut dia. Alright. So jadi macam tekstur makanan anak ni sangat penting. 1 tahun dah tukar kepada makanan keluarga, sebab kalau tak dia boleh ganggu kita punya kekuatan otot mulut juga lah. Dan bila terganggu dia boleh menyebabkan risiko kepada masalah cerewet makan juga sebenarnya. Kan? Cerewet makan dan potensi untuk speech delay juga kan, sebab dia berkait kan. Dia merangsang pertumbuhan otot mulut. So selain daripada tu tadi, dari segi kualiti makanan lah. Kualiti makanan ni tak adalah bermaksud ibu bapa kena beli salmon kan. Bukan. Kualiti makanan ni maksudnya kalau boleh fokuskan makanan yang kita kata whole food. Whole food ataupun kita panggil real food, makanan yang sebenar. Makanan sebenar. Kita dapati kat pasaran ni memang banyak je kan makanan yang sedia dimakan. Mudah kan terutama untuk ibu yang bekerja. Tetapi sebenarnya bila sedia dimakan ni kadang-kadang dia punya kualiti, kita kata dari segi khasiat makanan dia, khasiat zat dia mungkin kurang. Contohlah kita bancuh cereal. Itu makanan yang proses lah, makanan terproses kan. Contoh macam cereal yang sedia dibancuh tu kan. Kadang-kadang ada kes ibu ni dia just bancuh cereal tu saja bagi kat anak dia. Tapi sebenarnya cereal tu hanya karbohidrat, proteinnya tak ada. Tak ada, zat besi dia kurang. Zat besi kan? kurang. Jadi dia tak cukup zat. Jadi sebab tu kalau boleh fokus on whole atau real food. Dan dari segi makanan kita kata yang berkualiti, protein yang berkualiti tinggi kan. Contohnya macam protein haiwan. Sebab
kita tahu, kita faham. Biasa umur 6 bulan hingga 2 tahun ni dia punya, kita kata fasa dia mencuba untuk makan. Okay. Kan fasa untuk mencuba untuk makan. Sebab masa umur 6 bulan ataupun masa umur mungkin 7, 8, 9 tu kita bagi apa-apa makanan pun anak kita okey. Tapi bila masuk umur ke fasa 1 tahun, kan dia dah mula macam nak memilih lah. Betul. Kan? Dan satu lagi, sebab bila gigi tu dia dah naik, ada certain tekstur makanan tu dia tak boleh nak terima. Contohnya macam ayam kan. Ayam ni bila dia dah masak, dia akan jadi macam berbenang tu kan. Jadi budak-budak ni dia tak boleh nak, kita kata handle tekstur tu. So sebab tu dia tolak ayam. So bila dia dah tolak ayam tu, protein tak ada. Jadi perlu digantikan dengan protein lain. Perlu ganti dengan protein lain. Jadi ataupun boleh ubah suai menu tu. Macam buat nugget sihat kat rumah, buat sendiri kan. Pun boleh juga. So itu yang mungkin kita dah sentuh, sebab Puan Fazila dah ambil, dah sentuh sikit mengenai makanan terproses macam nugget semua lah. Jadi kita tekankan untuk anak-anak kan, especially umur 1 tahun dan ke atas, bila kita bagi semua makanan, bagilah makanan yang daripada real food lah, kurangkanlah makanan terproses seperti sosis dan nugget lah, sebab kandungan garamnya yang tinggi. Mungkin ada tambahan bahan-bahan pengawet yang lain kan. Betul. Dan kadang-kadang dia lebih lemak berbanding protein. Lemak tu perlu, tapi sebenarnya kita kata keutamaan untuk anak-anak kalau nak cegah bantuk ni adalah protein lah. Selain daripada tu, jangan lupa kita kena cukupkan pengambilan sayur dan buah. Sebab sayur dan buah ni kita tahu tinggi vitamin, tinggi mineral, ada serat, dan juga ada antioksidan. Komponen-komponen ataupun zat-zat ni tadi sebenarnya berfungsi juga untuk membina perisai ataupun pertahanan tubuh anak-anak. Macam kita cakap tadi, bila anak bantut ni dia rentan mudah dapat jangkitan. So kalau dengan ada je buah dan sayur ni, dia akan membina sistem pertahanan tubuh anak lah. Selain daripada membantu perlawasan anak. So penting sangat sayur dan buah ni untuk diambil, dan kita pun memang galakkan sayur tu macam saya kata tadi masa awal-awal biar colourful macam warna pelangi lah. Sebab setiap sayur dan buah tu dia ada nutrien yang berbeza. Dan sangat penting untuk support tumbuhan anak. Sebagai contohnya sayur yang berwarna kuning dan orange seperti lobak merah kan, tomato, labu tinggi kaya dengan vitamin A. Kemudian sayur-sayuran yang berdaun hijau pun dia ada tinggi, zat besi, ada vitamin C, ada juga kalsium. Yang penting sebab tak ada single food pun yang sebenarnya dia boleh, tak ada superfood. tak ada superfood. Dia tak ada single food yang boleh bagi semua nutrien kepada anak kita lah. Dan kita sentuh sikit pasal sayur dan buah. Waktu anak kita kecil ni, ini adalah the best time untuk kita latih anak kita untuk suka makan sayur dan buah lah. Sebab kalau kita tengok sekarang ni, situasi kita di Malaysia kan hampir majoriti kan daripada rakyat Malaysia orang dewasa tak cukup makan sayur dan buah lah. Jadi kita berharap agar bukan anak kita sahaja, kita pun sebagai role model kepada anak kita, ibu bapa mainkan peranan yang sangat penting untuk tunjuk supaya kita satu keluarga ni memang suka dan mengamalkan mengambil sayur yang mencukupi lah, sayur dan buah yang mencukupi. Betul. Dan kadang-kadang bila anak-anak ni dah masuk umur macam Puan Farah cakap tadi, waktu bawah setahun dia masih boleh terima sebab kita suap dia terima je, dia telan je. Tapi once dia dah pandai buat pilihan sendiri, ada masa dia akan refuse kan, dia akan tolak, tak nak makan, tak apa. Cara dia kena offer je, sikit pun tak apa. Letak je. Dia memang untuk kita kata bina tabiat ni dia makan masa. Ada masa mungkin dia squeeze je. Maybe taklah esoknya dia bau je. Kemudian mungkin baru dia boleh terima lah. Tu salah satu tips lah macam mana nak tangani anak-anak yang kurang gemar makan sayur. So pendek kata dia punya kunci bagi anak-anak yang tak gemar makan sayur dan buah ni adalah konsistensi. Betul, kan? Macam kita, saya bagi contoh kita sebagai orang dewasa lah, contoh kan. Dulu masa macam muda-muda. Masa muda, ataupun kita bagi kita punya behaviour lah, tingkah laku kita gosok gigi. Mungkin masa awal-awal kita tak suka. Betul. Tapi bila kita kerap hari-hari gosok gigi kan, sampai ke dewasa kita mengamalkannya lah. Dan satu lagi kita kena ada reason. Kita kena ada sebab kenapa buat benda tu. Contoh gosok gigi sebab tak nak gigi rosak. Kan? Sama juga bila kita nak makan sayur dan buah sebab kita tak nak anak kita cepat sakit, nak dapat nutrien yang cukup. Betul. Kan? So kena cakap kat dia, kalau adik tak makan sayur nanti adik sakit. Contoh macam tu kan. So baru diorang faham kenapa diorang perlu ambil lah. Betul. Okay. Alright. Jadi tadi kita dah sentuh makanan,
kan. Satu lagi adalah dari segi jadual lah. Macam saya cakap awal-awal tadi, jadual kan. Ada jadual waktu makan teratur. Dan snacking perlu, tapi snacking tu bukanlah sangat kerap. Snacking ni sebenarnya dia kalau boleh dia ada gap 2 jam dengan waktu makan. Alright. Contohlah macam katakan waktu makan tengah hari kita dah bagi dalam pukul 12.30. Okey. Waktu snacking dia mungkin dalam pukul 2 ke 3 dalam 2 ke 3 kan? dalam anggaran 2 ke 3 jam lah. Macam tu. Dan juga sebenarnya once anak tu dah masuk umur setahun dan ke atas, dia punya pengambilan makanan ataupun kita kata kalori dia tu 2/3 tu adalah daripada makanan berbanding susu. Okey, ini maksudnya bila dah setahun dan ke atas, susu ni bukan lagi adalah makanan utama lah. Betul. Makanan utama adalah makanan keluarga sebenarnya kan. Dia kalau tengok waktu 6 bulan tu dia masih lagi 2/3 tu sumbangan tenaga datang daripada susu. 1/3 daripada makanan lah. Dan slowly dia transition setengah daripada tenaga untuk umur 9 ke 11 bulan tu datang daripada susu. Dan once dia dah reach umur setahun dan ke atas, dia dah jadi 1/3 je daripada susu tenaga tu. Jadi sebenarnya macam saya cakap awal-awal tadi, bukan tak boleh minum susu, boleh. Cuma bila dia dah masuk setahun tu, sebaiknya susu tu diiringi dengan kita kata makanan. Bukan just bagi susu saja. Maksudnya sama ada kita offer dia as part of breakfast ataupun as part of snack. Okey. So kiranya susu ni dia bukan lagi makanan utama lah. Macam mungkin bila kita makan dengan breakfast, kita boleh sediakan dengan roti sebagai contoh, ataupun sebagai snack minum pagi ataupun minum petang lah. Betul. Dan susu kalau ikut untuk peringkat umur setahun dan ke atas ni, dia lebih kurang 2 gelas 2 gelas saja sehari. 2 gelas sehari. So itu yang kita macam nak penonton-penonton ibu bapa faham, sebab kadang-kadang bila kita di klinik kita jumpa ada anak-anak yang umur 1 tahun ke atas, tapi bila kita tanya berapa kekerapan minum susu, ada yang masih sampai 5 ke 6 kali satu hari lah. Dan bancuhan dia tu lebih kurang 8 ounce. 8 ounce kalau dalam ml lebih kurang 240 kan. So maksudnya didarabkan pula dengan 5 ke 6 kali. So yang itu boleh menyebabkan gangguan kepada selera makan lah, sebab perut anak dah penuh dengan air semata. Kita tak nafikan susu tu memang sangat baik, memang kita perlukan, tapi bukanlah terlalu banyak lah, cukup sekadar. Lepas 1 tahun tu dalam 2 gelas satu hari dah mencukupi lah untuk anak kita kan. Betul. Tu tadi jadual makan, jadual minum susu. Satu lagi adalah jadual waktu screen dan aktiviti fizikal. Okey. So bukan jadual makan je. Ni persekitaran persekitaran juga kita kata habit lah. Jadi untuk anak-anak sebenarnya kalau ikut jadual waktu screen, kalau bawah bawah 2 tahun 2 tahun sebenarnya dia tak ada waktu screen. Kosong, zero screen time. Maksudnya tak boleh bagi main tablet pun. Kalau nak bagi dia main adalah mainan sebenar lah, ataupun aktiviti-aktiviti lain. Macam lari ke, macam tu jalan ke kan. Tummy time ke kalau untuk baby kan. Itu untuk bawah 2 tahun. Kalau 3 ke 4 tahun, dia kena limit tidak lebih 1 jam. Okey. Alright. So macam kena tengok lah, bukan sahaja daripada kita punya kekerapan makan, tapi screen time anak pun mempengaruhi jugalah daripada tumbesaran anak kan. Betul. Dan satu lagi adalah waktu tidur. Okey. So waktu tidur ni pun antara isu-isu dilema yang kerap dihadapi oleh kita punya ibu bapa kat luar sana lah. Jadi waktu tidur ni penting untuk anak-anak, sebab waktu tidur ni hormon tumbesaran tu akan keluar. Hormon tumbesaran ni yang akan memberi kesan kepada pertumbuhan dan ketinggian anak. Jadi kena pastikan anak-anak tu dapat tidur yang cukup, tidur yang awal. Sebab ada kajian didapati hormon tumbesaran ni dia akan peak atau akan keluar banyak waktu pukul 11 dan ke atas. 11 malam dan ke atas. 11 malam dan ke atas. Hormon tumbesaran tu akan dirilis dengan banyak lah. Betul. Kalau anak tu terlajak tidur, itulah dia akan mengganggu pengeluaran hormon tersebut. Dan kena pastikan waktu tidur yang cukup tu, maksudnya kalau bawah 2 tahun dia kena dapat kurang-kurangnya 12 ke 17 jam sehari. 12 ke 17 jam. Itu termasuk nap lah, maksudnya waktu tidur siang. Itu untuk bawah 2 tahun. Kalau 5 tahun dia kena dapat 10 ke 13 jam. Okey, so dalam 10 ke 13 jam lah. Okey, jadi waktu tidur ni pun memainkan peranan penting. So antara lagi isu-isu yang kita jumpa juga Puan Fazila kan biasa di klinik dulu, mungkin ada anak yang suka tidur waktu nak dekat maghrib ni. Kan? Betul. Waktu maghrib tidur, lepas tu bila waktu malam dia dah berjaga jadi macam burung hantu dah. Jadi cycle tu dia dah jadi tak teratur lah. Bila malam dah berjaga, siang waktu sarapan pula dia tidur pula terlepas kan. Jadi kita kena recheck balik sama ada
timing anak kita tidur tu bersesuaian ke tak, dan adakah kondisi anak kita nak tidur tu pun kena mempunyai condition yang sesuai lah supaya dia selesa untuk dapat tidur yang berkualiti lah. Dia sebenarnya dia start dengan parents jugalah, sebab parents role model kan. Jadi sebenarnya bukan anak je kena tidur awal, parents pun kena tidur awal. Betul tak kan? Sebab kita dewasa pun kena dapat 6 ke 8 jam waktu hari tidur sehari. Jadi kena jadikan, kita kata apa yang kita cerita hari ni, apa yang kita sarankan hari ni bukan terguna pakai untuk anak saja. Dia sebenarnya boleh guna untuk seisi keluarga. So sangat penting lah kita sebenarnya sebagai keluarga merupakan satu support system yang sangat penting untuk memastikan tumbesaran anak kita membesar dengan baik kan. Okey, Puan Fazilah, kita ada 2 lagi mungkin soalan yang terakhir. Okay, tadi kita banyak bercakap tentang cara untuk mencegah masalah bantut kan. Okey, tapi apa yang berlaku kan, contohlah sekiranya anak kita ada masalah bantut pada umur 3 ataupun 4 tahun kan. Adakah macam dunia anak kita dah berakhir kan? Adakah anak kita boleh dipulihkan kan? Jadi apa yang langkah yang boleh diambil untuk kita menangani masalah bantut kan ketika berumur 3 ke 4 tahun ni? Okey, bila kita cakap dunia dah gelap, dah berakhir ni, sedih je ibu bapa kalau dah anak dia dah rendah kan. Okey, sebenarnya tak, belum berakhir lagi. Dia ada peluang lagi untuk anak-anak ni, kita kata dia catch up dia punya growth. Especially kalau anak-anak yang sakit. Kalau kadang-kadang kalau puan yang biasa monitor atau perhatikan anak-anak ni, once dia dah sihat, dia punya selera makan dia bertambah. Ini adalah tempoh masa yang bagus untuk pastikan anak-anak dapat kalori, nutrien, makanan yang secukupnya untuk dia kejar balik dia punya pertumbuhan. Ini kita panggil catch up growth lah. Okey, maksudnya jangan risau, masih belum terlewat sebab kita sentiasa ada period catch up growth untuk anak kita tangkap balik ketinggian dia yang tertinggal sebelum ni lah. Itu satulah. Yang satu lagi yang paling kritikal adalah waktu remaja. Waktu sebelum remaja. dia reach, kita kata dia sebelum dia capai akhir balik lah. Dia ada adolescent growth spurt. Yang ni dia beza lelaki dengan perempuan. Biasa kanak-kanak perempuan dia awal sikit, lelaki dia lewat sikit. Adolescent growth spurt ni di mana dia punya plate tulang dia tu dah bercantum. Yang ni lah sebenarnya menentukan dia punya ketinggian tu. Okey. Sebenarnya wanita kalau ikutkan perempuan lah sampai umur lebih kurang 14 tahun macam tu, lelaki dalam lebih kurang umur 18 tahun lah. Jadi kena pastikan waktu tempohan, walaupun dia dah lepas kita kata tempoh 1000 hari pertama tu, masuk 3 tahun dan ke atas tu, sampai sebelum dia kita kata akhir balik tu, kena pastikan dia dapat zat nutrien yang secukupnya. Sebab anak-anak ni semakin dia membesar, keperluan tenaga, keperluan nutrien dia semakin bertambah. Jadi sebab tu kena pastikan dia mendapat yang secukupnya lah. So maksudnya puan-puan dan tuan-tuan, para penonton, so masih belum terlewat. Kalau anak ke 3 ke 4 tahun masih lagi kita boleh buat langkah, tindakan lah sebenarnya kita boleh ambil tindakan untuk pastikan anak kita capai catch up balik ketinggian yang sebenar, tapi provided kita ubahlah cara pemakanan yang anak kita lah. Mungkin memang kita kena bagi makanan yang seimbang, berkhasiat kan, berkualiti supaya dapat support pembesaran anak kita. Okay, so kalau kita tengok kan Puan Fazilah, bagi ibu bapa ataupun para penonton kita yang mungkin mempunyai anak yang ada masalah bantut, boleh tak Puan Fazilah terangkan sikit apa inisiatif ataupun program yang ada dilaksanakan oleh KKM untuk support lah parents yang di luar sana? Okay, jadi kita di KKM ni sangat committed untuk membantu ibu dalam kita kata memastikan yang anak-anak semua membesar ataupun kita kata berkembang dengan sihat. Yang pertama sekali, kita ada sediakan infrastruktur dekat klinik kesihatan untuk bantu ibu bapa, bantu kita kata menentukan dan mencegah anak-anak ni daripada bantut. Dan kita harapkan ibu bapa datang ke klinik lah, tak kisahlah klinik kesihatan ke, klinik swasta ke, untuk pantau dan kita kata tengok sendiri status pertumbuhan, status pemakanan anak-anak tadilah. Selain daripada tu, kalau anak-anak ni tadi dia ada masalah, kita kata kurang zat makanan, biasanya kita akan rujuk ataupun refer kepada nutritionist lah, yang mana kita kami ni ada juga ditempatkan di fasiliti kesihatan di seluruh negara. Selain daripada tu, mana-mana yang dah disahkan memang ada masalah kesihatan, masalah KZM, kita akan lakukan intervensi. Zat makanan lah. Ya, masalah kurang zat makanan, kita akan lakukan intervensi untuk pulihkan anak tersebut dari segi kita kata pemakanan dan juga pertumbuhan fizikal je. Dan tambahan lagi, yang paling penting, kita pun ada buat kempen kan, kempen kesedaran, kita ada buat road tour, kita ada buka booth, kita
ada buat macam ni kan, FB Live So untuk jangan perempuan jangan segan untuk datang ke kita punya program-program kan. Betul. Yang menyokong pembesaran anak ni lah. Dan kempen-kempen kita buat ni macam biasa, dia punya hashtag dia adalah Anak Malaysia Sihat. Okay. Kalau perasan kan, kalau kat TV ada iklan kan, yang pasal Anak Malaysia Sihat. Tu salah satu kempen lah yang kita jalankan juga. Dan contohlah kalau ibu bapa tu bukan follow up dekat klinik kesihatan, dia pergi klinik swasta contohnya. Sebenarnya kebanyakan klinik swasta pun dekat buku tu dia dah ada graf juga. Okay. Tapi kalau katakanlah macam tak ada, salah satu pilihan lain yang tuan-tuan dan puan-puan boleh kita kata cuba atau guna, timbang ukur sendiri dekat rumah. And then tuan-tuan dan puan-puan boleh cuba pergi ke Google site kami, iaitu My Nutri Family. Dia punya Google site lah, intervensi pemakanan keluarga. Kita punya admin pun rasanya dah share dekat ruangan komen. Dekat sini tuan-tuan dan puan-puan boleh check sendiri status pemakanan anak tu, sama ada kurang berat badan ke, bantut ke, ataupun susut, ataupun normal sebenarnya. Tapi dengan syarat kena ukur ada berat dan juga tinggi lah. Dah masukkan je dan dia akan auto calculate dan tentukan lah. Okay, so jangan so perempuan boleh jangan lupa boleh pergi kepada kita punya Google Sites My Nutri Family. Betul. So kat dalam tu ada pelbagai info lah mengenai pemakanan kan, dan juga ada juga carta pembesaran kan, dia ada kita kata apa, dia ada penentuan lah status pemakanan anak tu kat mana. Menentukan status pemakanan anak kita macam mana kan. Okay, so boleh tengok kat dalam tu, boleh explore dulu kan, tapi pada masa yang sama jangan lupa lah sangat penting untuk kita cek pembesaran secara berkala lah. Betul. Jadi kalau ikutkan Puan Fazilah, kita dah sampai ke kita punya penghujung siaran langsung. Mungkin ada kata-kata terakhir daripada Puan Fazilah kepada penonton kita di luar sana. Okey, jadi yang pertama sekali nak kita kata advice lah kepada ibu bapa untuk cakna pantau status pemakanan anak, dan juga kita kata especially tinggi lah. Sebab tinggi ni dia bukan stop waktu umur setahun 6 bulan je. Sebenarnya kalau ikutkan carta ketinggian tu dia sampai umur 19 tahun. Dia ada sampai umur 19 tahun sebab tadi yang kita kata, sebab lelaki akhir balik lambat sikit. Jadi memang sampai umur 19 tahun ada carta tu. Jadi pantau dan cek sendiri kalau boleh. Lepas tu manfaatkan fasiliti kesihatan kita. Kan kita sentiasa open. Memang ada kita kata temu janji tu diberi. Cuma kadang-kadang mungkin kita rasa pasal kesibukan ataupun kita rasa tak ada keperluan, anak dah okey, tak sakit kan. Kalau boleh cegah sebelum sakit. Cegah prevention is better than cure. Betul, cegah sebelum sakit lah. Dan jangan ragu-ragu, jangan risau, jangan bimbang. Kami di Nutritionist KKM ni sentiasa akan membantu tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan isu pemakanan. Bukan saja pemakanan anak, makanan keluarga as a whole. Jadi jangan ragu-ragu, boleh kita kata reach out ataupun temui kami dekat fasiliti kesihatan ataupun melalui platform social media kami lah. Jadi itulah kata-kata penutup daripada Puan Fazlilah. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada penonton yang sudi bersama-sama dengan kita. So kami ingin mohon maaf sekali lagi kerana ada kesilapan teknikal di awal pagi tadi. So saya percaya mungkin kita punya admin pun telah berkongsikan kita punya pautan sijil kehadiran. Okay, jadi mungkin mesej akhir yang kita nak bawa penonton bawa balik adalah kena ingat bantut bukan sekadar anak rendah. Jadi ibu bapa mungkin jangan agak-agak, jangan kita agak-agak, kita teka-teka, mungkin kita rasa macam anak kita berteka-teki pantut ataupun tidak. So kita kena ukur, pantau dan bertindak lah. Sebab seperti Puan Fazilah kata, cegah sebelum terlambat lah. Okay? Jadi itu saja. Untuk makluman, kita akan kekalkan pautan link sijil kehadiran dalam tempoh 15 minit lah di atas talian. Saya mohon puan-puan dan tuan-tuan untuk terus isi dan selepas 15 minit kita akan tutup. So itu saja daripada kami. Kami mohon maaf sekali lagi dan semoga kita berjumpa lagi pada FB Live di akan datang bersama Nutritionist KKM. Okay, jumpa lagi.